Datuk Seri Najib Yang Amat Berhormat telah mengumumkan berbagai-bagai KPI untuk GNC, untuk agensi kerajaan, nak tengok prestasi supaya ada peningkatan. Dan saya nak tanya, siapa nak menentukan KPI kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinet? KPI Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet akan dibuat oleh Pertubuhan Peribumi Perkasa Malaysia. Kita akan lapor kepada rakyat mana dasar yang merugikan Melayu. Kenapa tidak diambil tindakan kepada mereka-mereka yang menghina Islam? Ini KPI-nya nanti. Jangan lagi retorik. Kita tidak ada segan silu lagi. Kita tidak ada masa untuk kita berpeluh tubuh. Kita mesti menyelamatkan bangsa kita. Tengok Perhimpunan Agung Pemuda MC, tengok Perhimpunan MC, DAP tak usah cakap dah. Dan kita bukan nak bermusuh. Kalau Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri bersama Tan Sri Mahyudin dan para menteri kabinetnya buktikan apa yang mereka katakan, insya-Allah mereka akan dapat sokongan yang tidak berbelah bagi daripada Perkasa untuk menentukan kuasa politik orang Melayu berterusan di negara kita ini. Maknanya sokongan kita kali ini adalah sokongan bersyarat. Sokongan kita kali ini bergantung pada prestasi. Kita tak nak apologetik lagi. Berjuanglah kita semua sebagai bekalan untuk akhirat nanti. Jadikanlah perjuangan ini sebagai fardu kifayah. Dan ini adalah ganjaran yang sebesar-besarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejarlah apa di dunia, ianya sementara saja. Kaya macam mana pun, ianya sementara saja. Yang kekal ialah akhirat nanti. Ini yang akan diperhitungkan. Jadi kita akan tetapkan KPI ini, insya-Allah, pada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri.